Dengan harga RM140,000, anda boleh dapat 3 bilik tidur, 1 bilik air dengan keluasan rumah 820 square feet. Seperti banglo di belakang Alia ni, banglo Galilea, package premium yang telah dibina di Mambang di awal. So, jom ikut Alia hari ni kita review sama-sama. Let's go! So, kita pergi ke bahagian depan dulu. Ini adalah anjung depan yang berkeluasan 10 kaki kali 7 kaki. So, ada satu anak tangga. Cak. Okey, ini adalah pintu safety door penambahan daripada owner. So, let's go. Masuk dulu. Okey. So, ini adalah ruang tamu yang berkeluasan 14 kaki kali 9 kaki. Okay, kita tukar pula. So, bahagian sini pula adalah ruang makan yang berkeluasan 14 kaki kali 13 kaki. So, kita pergi bilik tidur utama. Gelap sikit lah. So, ini adalah bilik tidur utama yang berukuran 10 kaki kali 11 kaki. Okay, untuk bilik tidur utama disekalikan dengan bilik air. Okay, untuk bilik air ni pula adalah keluasan 9 kali 7. So, boleh nampak tak dia punya wall effect tu. Ini adalah penambahan daripada owner sendiri. Lawa ke lawa? Okay, so untuk bilik air ni juga dia akses terus dengan ruang dapur. Okay, boleh masuk dulu? Masuk. Okay, untuk ruang dapur pula berukuran 15 kaki kali 7 kaki. Okay, so yang ni untuk package premium kita dah bagi sekali dengan tabletop berukuran 10 kaki. So, jom kita tengok dua lagi bilik tidur. Okay, ini adalah bilik tidur yang kedua berukuran 9 kali 10. So, untuk ni kita tak boleh masuk. Kita masuk yang ini, bilik tidur yang ketiga. Okay, untuk bilik tidur yang ketiga berukuran 11 kaki kali 10 kaki. So, let's go. Sebelum tu kita tengok dulu dia punya keluasan. So, jom. Last sekali. Ini pula adalah anjung depan yang kedua berukuran 10 kaki kali 4 kaki. Macam mana? Dengan harga RM140,000, anda boleh dapat 3 bilik tidur dan 1 bilik air dengan dapat rumah macam ni. Wow punya rumah. So, berbaloi ke berbaloi. So, bagi anda yang ada tanah di kawasan Perak, Kedah atau Penang, nak bina rumah secara tunai, jom hubungi NH sekarang. Bye-bye.